Apa saja duit simpanan jangka panjang 2 tahunan ke atas, beli saja emas. Tak payah tengok harga terbaik. Harga sekarang confirm terbaik berbanding 2 tahun atau 2 tahun ke atas. Berbanding 2 tahun atau 5 tahun akan datang. Confirm harga sekarang ni murah. Tapi dalam jangka pendek adalah turun naik. Tapi kita tak beli emas untuk jual lagi 6 bulan. Kita tak beli emas untuk jual lagi setahun. At least untuk 2 tahun ke atas. Jadi sebab tu saya sebut, tak perlu sibuk tentang harga. Yang beli, yang penting top up. Tuan-puan akan menyesal. Short term lah contoh. Sebelum ni pernah beli emas, katalah. Sebelum ni dia pernah cecah 400 per gram. Hari ni 385, pernah cecah 400. Terbeli 400 per gram. Oh, menyesal. Menyesal sekarang. Saya percaya lagi 2 tahun tuan-puan akan menyesal. Kenapa aku tak beli banyak masa harga RM400 per gram? Sebab saya pun pernah lalui pengalaman sama. Pada tahun 2006, saya nak menabung emas ni start daripada 2006. Waktu tu, saya ni tinggal di Kelantan lah. Okay. Parents saya dekat Kelantan. Waktu tu, tahun 2006, 1 dinar ni tuan-puan, harga dia lebih kurang. Sekejap, 1 dinar ni, 1 dinar ni, siapa tak pernah tengok, 1 dinar ni kecil je. Dia macam, ni duit 10 sen. Duit 10 sen, dia lebih kurang lah saiz dia, duit 10 sen. Tapi value dia jauh beza lah. Okay, nilai dia jauh beza lah. Okay. 1 dinar ni, pada tahun 2006, saya pergi ke kedai di Arahan, di Kota Baru. Waktu tu, 1 dinar ni sekitar 300. Bila saya tengok 1 dinar ni 300, bila saya cakap, apa ni barang kecil ni? Emas barang kecil harga 300, 1 dinar. Saya tak jadi beli tuan-puan, sebab saya rasa mahal. Barang kecil harga mahal, tak jadi beli. Saya nak tunggu harga murah. Berapa murah, saya pun tak tahu berapa harga yang dikatakan murah. Okay. Tapi beberapa tahun lepas tu, tahun 2010, barulah saya kenal Public Gold. Pada waktu tu 1 dinar hampir RM600. Saya dah lewat berapa tahun tu, berapa tahun, 4-5 tahun ke, kenaikan harga emas dah 100% dah. Berbanding first time saya tengok. Jadi pada waktu tu, saya tengok first time, harga sekitar 300. Lepas tu bila tahun 2010, saya tengok harga dia dekat 600. Jadi pada waktu itulah menyesal, kenapalah aku tak beli tahun 2006. Okay. Jadi pada tahun 2010 saya beli, saya rasa mahal. Dekat 600, mahalnya 600. Tapi hari ni tuan-puan, 1 dinar, mari kita tengok harga 1 dinar. 1 dinar kita tengok harga 1 dinar. Tengok berapa harga 1 dinar? 1645.